Kalau dia tak mampu bayar, adakah aku sanggup untuk tanggung hutang ni? Basically benda ni very simple. Mula-mula dia nampak macam nak tolong family nak buat loan kan, dia contact anda dan minta anda untuk jadi guarantor. Tapi profile dia tu tak bagus. So dia minta guarantor untuk jadi penjamin lah. Tolonglah sign, aku akan bayar setiap bulan. Hang cuma jadi guarantor untuk backup aku saja supaya aku boleh beli motor ni contoh. Dan disebabkan kita percaya, kita pun sign lah dokumen tu. Sebenarnya kita sign dokumen tu adalah satu dokumen yang legal lah. Kita berjanji secara legal. Kalau peminjam ni tak bayar, kita yang kena bayar. Dan dekat sinilah ramai orang yang tersalah faham. Mereka ingat bank ni wajib kejar peminjam dulu sampai habis-habisan lah. Tapi dalam banyak keadaan, guarantor ni boleh dituntut apabila borrower tu default. Maksudnya bila orang yang kita tolong mula-mula tadi tu sangkut buat bayaran, masalah tu boleh berpindah kepada nama kita. Dan bila nama kita dah masuk dalam masalah, kesannya bukanlah kecil. Loan kita sendiri pun boleh jadi susah untuk lulus. Rekod kredit boleh terjejas, simpanan kita pun boleh habis untuk tolong bayar hutang dia untuk benda yang bukan kita gunalah. Dalam kes serius, isu-isu legal seperti bankruptcy pun boleh berlaku juga. Dan yang lebih kesian, kadang-kadang orang yang kita tolong tu dia bukan jahat pun, dia bukan nak penayang kita pun. Dia mungkin juga dalam keadaan yang terdesak, dia mungkin hilang kerja, bisnes jatuh, komitmen tinggi. So dia tarik kita sekali lah. Tapi bank ni dia tak mau tengok sebagai drama lah. Dia akan tengok secara legal sahaja. Bank akan tengok satu benda, siapa yang dah sign, dia yang kena bayar. Sebab tu bila jadi guarantor ni bukan soalan aku percaya dia ataupun tak. Soalan yang sebenarnya adalah, kalau dia tak mampu bayar, adakah aku sanggup untuk tanggung hutang ni? Kalau jawapannya tak, jangan sign sebab kesian. Dan kalau kita nak buat settlement kepada kita punya profile pun, benda tu bukanlah benda yang mudah. Sebab motor bukan kita naik, TV bukan kita yang tengok. Kadang-kadang motor tu pun dah hilang, tak tahu di ke mana. Basically, setiap hutang ni mesti kena bayar balik macam mana pun. Jadi, faham dokumen, faham jumlah hutang, tanya tempoh pinjaman, berapa lama dia pinjam. Tanya juga sekali, kalau jadi default, apa yang akan terjadi. Dapatkan salinan perjanjian, simpan salinan perjanjian tu. Dan kalau jumlah tu terlalu besar, boleh dapatkan nasihat legal dulu. Sebab kadang-kadang dengan satu tanda tangan saja yang dibuat sebab nak jaga hati orang, boleh jadi kita yang kena bayar dengan kehidupan kita sendiri.